huruful illah. Huruful illah. Waw tadi lah. Huruful illah tu. Huruful illah. Huruful illah mana dia cacat. Huruf cacat. Dia akan berubah. Ni huruf wa depan dah. Contohnya pada lain lah. Ada alif belakang. Kena yad'u. Gitu. Atau ud'u. Kalau akala depan dah. Yakulu sini kul. Qala alif tengah. Qala yakulu sini kul. Ni ada contoh-contoh ada huruf illah. Rawi. Okey. Untuk tengok sajalah. Apa nak pandai ni. Okey. Jadi di sini wa ada ya'idu di atas asal ni lah, asal dia apa nak asal ni. Dia nagi ke sini. Ada mau'un itu. Jadi lepas fi'il madhi mudhari' amal dia. Faham ke dia? Masdar. Bukan masdar. Anda ya'udu mau'idan, mau'id. Kalau wa ada ya'idu id audan. Bismillah. Udun, sorry. Ud. Itu kalau lepas ada saudara tu tak? Isim fa'il. Mau'idun, mau'id. Mau'id ni. Lepas tu? Isim maf'ul. Berapa isim maf'ul? Mau'udun. Itu dia. Mau'udun di atas wazan maf'ulun. Itu dia. Tepat ada. Tepat. Makau. Yang bukan tepat. Hak kena buat. Kena laku. Kena laku.